Okey guys, satu soalan yang ada ramai orang tanya, okey, bila aku dah buat satu konten berkaitan dengan iKasih. Apa beza iKasih? Apa beza MyKasih? Apa beza kasih kekasih? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi untuk saja sembang aku Faizwan. Kita mula dengan iKasih. Of course korang dah tahu dah, okey, sebab beberapa hari ini memang aku akan buat cerita pasal iKasih je tak habis-habis. Dia merupakan pengkalan data orang-orang miskin dan miskin tegar. Itu sedia maklum. Untuk dijadikan satu rujukan, sumber rujukan, okey, bagi orang kata kerajaan persekutuan ke, kerajaan negeri ke, NGO ke, apa-apa untuk salurkan bantuan. Dan bentuk bantuan ini bukan sahaja duit. Apa sahaja yang nak beri bantuan, okey? Apa sahaja, tak semestinya tunai, okey? Itu iKasih. MyKasih, okey, kalau kita dengar MyKasih ni lebih kepada program SARA. Dia sebenarnya NGO Foundation. MyKasih ni NGO Foundation, MyKasih Foundation lah, NGO yang menguruskan program SARA ini. Bagi mereka ini lakukan program ataupun sistem yang berkait dengan IC ni supaya berjalan dengan lancar. Okey? Itu dia MyKasih Foundation lah, okay. Dan satu lagi kasih kekasih adalah lagu intim. Kau tahu kau merinduimu. Dah rindu tu. So jangan lupalah guys, okay, singgah-singgah dekat beg kuning kat bawah ni bagi korang, okay, viewers di TikTok sahaja. Bagi korang viewers dekat muka buku, pergilah TikTok ni, okay, saja sembang. Situ ada beg kuning untuk dapatkan baju yang terkini, baju yang official daripada channel Saja Sembang. Faizwan, Assalamualaikum.